Saya faham bang, kalau abang tanya umur 30-an ni kereta apa yang sesuai, ramai yang cakap Honda CVFC bang. Honda CVFC bang. Tetapi untuk Honda Accord ni pun sangat sesuai bang Baru abang nampak lebih family man, nampak lebih berkerjaya dengan bulanan di bawah 1,000 saja, loan penuh tanpa 1 sen pun. Saya tak minta 1 sen pun, abang just bagi dokumen saja, loan approve, abang main ambil kereta, tak payah keluar 1 sen pun untuk kereta ni. Just bayar bulan-bulan saja bang. Anggaran 900 selama 7 tahun itu adalah loan kredit. Kalau untuk bank hanya boleh 5 tahun. Dan bank abang kena standby deposit sedikit bang. Tapi kalau abang kata nak full loan dengan kredit, boleh pergi 7 tahun 900 lebih bang. Kalau abang bayar yang ni pun 900 lebih bang, 9 tahun. Ataupun abang ambil Honda Accord ni je 7 tahun bang, 900 lebih. Tak jauh beza bang. Cuma yang ni cepatlah habis sikit. Segmen D, segmen C bang. Ni, tengok dia punya lampu bahagian belakang dia bang, original Yang model ni saya minat sebab design dia cantik. Tu, ruang boot dia tak payah sembang lah bang. Honda Accord ni semua orang tahu lah, dia punya ruang boot memang besar, memang luas. Untuk bahagian belakang dia main sekali dengan leather, fully leather seat. Ini adalah model 2.4 bang. 2.4 ni dia main sekali dengan full spec lah bang. Ada curtain sekali kiri dan kanan. Full spec bang. Dulu kalau nak beli dia, harga mahal benar, 160 lebih, 170 lebih. Sekarang murmur saja abang dah boleh dapat push start button, multi function steering kiri dan kanan. Dia ada sekali dengan pedal shifter, dan juga ni touchscreen. Dia ada 2 monitor Yang bawah ni boleh touchscreen, yang atas tak boleh bang Fully leather. Cantik, kemas cendol bang. Kalau orang kata, orang Kedah kata kemas cendol bang. Kalau tak kemas lagi, tak tahulah bang. Mai kontak dengan Amir 0111033232 9.